Batik nya bapirek. Pantai Teluk Batik sige antara pantai ke mana ya tanya bapirek itu. Lalu seberayan yang nanya Pulau Pangkul. Aku nak ke Pulau Pangkul ke lapan save budget. Jadi aku mai kita berjalan ba. Kita menda tok me kawasan parkir kereta, tamak parkir kita mudah. Hanya RM3 dalam satu hari. RM3 parkir yang besar. Lu jadi kita ke berjalan ke menua pirek tu anda nak ingat lagi pantai Teluk Batik. So kita menda kedai di tau dak ada pemayo kedai di tau. Bisanya kelepau, bisanya ayam, teh nak miat bagi kita. Gagah mana nak miat. Bukai sikit kedai aja mayo kedai tu. Mayo kedai berderet-deret kin. Mayo kedai berderet. Nama cendera hati dia tak. Cendera hati. Selamat Cik, selamat pagi. RM4.10. Cendera hati. Cendera hati. Ya bah, Kak. Malu ini tuanya damai ku gambar tadi. Adik kita muda macam. Kedua tadi aku dah beli segi cendera mata, cendera hati. Kedai kedua tu kedai garik. Tupi pantai, selipar, jaket keselamatan. Laluan ke pantai, tanjut pantai, tanjut kena pantai, tanjut Hawaii. Main garik. Bisa kena makai di tak. Boleh lagi kita makai. Besar kedai tu ni. Sampai kin kedai tu. Okey, jadi kita ke pantai. Aku mai kita ke pantai. Kita udah datang bajal pantai Teluk Batik. So kita berjalan terus lagi pantai kin. Jalan baru gagah rem. Orang main bersantai. Pemandangan yang luas. Isik bangkau lian duduk. Le mandai. Aku tarik nak main garik. Udah mandai.
Orang benar main banana boat. Dung dung